Wahidah ni dia mula menjadi fans Ikmal daripada 2022 tak silap. 2022 ke 2023 lebih kurang macam tu. Okey, dia salah seorang fans yang bagus lah. Waktu tu cerita dia macam ni lah Wahidah ni dia memang peminat Ikmal. Ada satu hari tu, waktu tu Ikmal duduk KL. Ikmal baru duduk KL lah. Dia nak jumpa Ikmal. Ikmal tak tahu macam mana, tapi dia boleh dapat alamat tempat Ikmal duduk. Sebab alamat tempat Ikmal duduk tu dekat dengan studio Ikmal. Okay, terima kasih Sheena, thank you. Dia datang daripada Melaka Lepas tu tiba-tiba satu hari, waktu tu Ikmal tengah shooting selawat waktu tu. Tiba-tiba dia datang. Lepas tu manager Ikmal pun cakap, Ikmal, Wahidah ni ada datang ni, jauh datang daripada Melaka macam tu. Dia dengan mak ayah dia lah ada datang lah. Okay, tak apalah, Ikmal pun lari lah daripada tempat syuting tu, jauh juga. Lepas tu sampailah ke bawah tempat makan tu kan. Okay, dia memang full effort. Dia datang daripada Melaka. Lepas tu ayah dia adalah cerita. Ayah dia kata, Acik tak pernah pergi Kuala Lumpur, tapi anak Acik ni minat sangat dengan Ikmal ni, macam tu. Minat sangat dengan Ikmal. Acik tak pandai jalan Kuala Lumpur ni, minta jiran tolong hantarkan. Lepas tu Ikmal pun macam, kita macam terharu lah dengan orang datang jauh sebab nak jumpa kita kan. Lepas tu Wahidah ni pula memang dia macam ada masalah dengan mata dia lah. Dia ada masalah dengan mata, tapi semangat dia kuat. Macam dia ada masalah dengan mata. Dia sekolah pendidikan khas. Ni Ikmal bagi tahu awal-awal sebab Ikmal takut orang salah faham. Okay, dia ada masalah dengan mata dia. Umur dia waktu tu 18 atau 19. Tapi dia memang suka sangat tengok video Ikmal. Okay, and dia dah datang. Tapi dia baik, dia memang normal je. Cuma dia ada masalah dengan mata dia sikit. Dia macam agak tak nampak, lebih kurang macam tu. Sebab Ikmal tanya dia, Wahidah ada masalah macam mana Lepas tu dia kata macam tak boleh nampak sikit lah, lebih kurang macam tu. Ikmal tak faham sangat dia punya penyakit tu. Tiba-tiba dia datang kan, handphone dia kat sini. Kita jumpa dekat kedai makan. Waktu tu 2023 ke 2022 macam tu. Handphone dia kat sini lah. Okay, tahu tak first kali ayat dia cakap apa? Kenapa muka Abang Ikmal lain dekat dalam TikTok dengan reality? Waktu tu Ikmal macam ni lah, macam jasad kata lain, roh kata lain. Waktu tu jasad Ikmal macam ni, macam roh dekat dalam macam Ikmal macam tu. Sebab dia duduk sebelah mak dia kan. Ikmal macam ada mak dia pukul dia macam, kau ni janganlah cakap macam tu, udah dia depan dia kan. Lepas tu kan Ikmal macam, tak apa cik, tak apa. Memanglah dekat TikTok tu lain, dekat reality lain. Kenapa Wahidah muka Ikmal buruk ke depan-depan? Taklah, Abang Ikmal handsome lah dekat depan-depan. Lepas tu muka dia macam, aku pandang dia depan aku. Aku macam, ini memang disaster. This one person memang boleh jadi disaster. Dia boleh cakap macam tu tapi dengan manager Ikmal, pandai Ikmal macam Ikmal dengan, kita tengah shooting selawat, baru je shooting selawat, turun dah dapat dugaan. Macam mana? Memang susah lah aku nak masuk syurga. Susah sangat nak masuk syurga. Kita tengah syuting selawat, dah turun, baru dapat pahala, dah dapat dosa. Aku macam, alamak, terkejut. Waktu tu dengan kat kedai makan ramai orang pula, kat mamak nasi kandar tu kan. Aku macam, ya Allah, kau kuatkanlah hati aku, ya Allah. Depan tu ada teh ais limau. Aku ingat lagi, janganlah teh ais limau ni menjadi air terjun kepada kepala dia, ya Allah. Macam tu lebih kurang. Tapi dia baik. Wahidah ni baik. Dia macam daripada step daripada tu, dia memang mengikuti Ikmal, macam tu. Ikmal faham lah, macam tu. Tapi kalau cakap dengan dia memang macam orang biasa je. Dia tak ada masalah. Zurainino, thank you. Dia sampai macam ni tau. Tahap dia punya kepelikan tu, bila sehari dia tak bergaduh dengan Ikmal dekat dalam live ke, dia tak mengusik Ikmal ke, Ikmal tak mengusik dia ke, apa benda kan, dia jadi macam ni tau. Abang Ikmal terasa dengan kita ke? Kita minta maaf lah. Kita suka je kena gurau-gurau kasar dengan Abang Ikmal. Lain kali gurau je kasar dengan kita. Kita okey je. Biarlah kita kena marah pun, kita okey je.
Aku tengah baca mesej tu, aku rasa macam ada manusia macam ni yang suka digurau-gurau kasar, suka kena suka kena marah. Dia macam tu. Orang Melaka. Bakal adik ipar ke? Tak tahulah tu. Tu tak tahulah. Lepas tu daripada situlah terkumpulnya orang kata fan-fans, moderator. Daripada situ.